Bagaimana nak check maklumat scammer? Jom saya tunjukkan. Actually, saya bukanlah pakar sangat. Tapi, pada zaman tu, agak mudah untuk nak cari maklumat seseorang. Zaman sekarang ni, security dah makin tinggi. Jadi, kita nak cari maklumat seseorang menggunakan nombor telefon pun dah agak susah. Zaman dulu, kita boleh trace ataupun cari maklumat seseorang cuma menggunakan nombor telefon je. So, untuk zaman sekarang ni, ada beberapa tips lah yang saya boleh kongsikan kat mana korang nak check kalau korang rasa was-was dengan nombor telefon yang sedang kontak korang tu. Yang pertama sekali, korang boleh install satu aplikasi yang diberi nama sebagai Truecaller. Truecaller ni korang boleh check nombor telefon tu, siapa pemilik dia. Dan biasanya Truecaller ni dia lebih pantas lah sebab dia community based. Kalau ada orang pernah kena scam sebelum ni, dia orang mungkin akan mark dekat situ sebagai scammer. Kemudian app yang kedua yang korang boleh guna adalah Get Contact. Dia lebih kurang sama macam Truecaller juga, cuma di platform yang lain. Jadi kalau dekat Truecaller tak ada, mungkin ada dekat Get Contact. Dan last sekali, korang boleh check dekat laman web ni. Laman web daripada Jabatan Siasatan Jenayah sendiri. Tapi dekat laman web ni, dia cuma paparkan nombor-nombor yang telah dilaporkan kepada pihak polis. Jadi kalau scammer tu baru lagi beli nombor telefon, korang check dekat sini, memang tak akan jumpa. Scammer-scammer ni cepat je dia orang tukar nombor. So, apa nak buat? Korang sendirilah kena cekap untuk menghidu scammer-scammer ni.